Kisah Lina, swipe dulu, menangis kemudian. Lina ni seorang yang baik. Tapi satu je masalah dia. Dia selalu berbelanja ikut emosi, bukannya ikut logik. Nampak sale, dia beli. Nampak barang cantik sikit, dia beli. Stres sikit, dia beli untuk reward diri dia. Sampailah satu hari, dia tengok akaun bank dan terkejut. Kenapa tinggal banyak ni je duit aku? Malam tu Lina termenung lama. Dia sedar selama ini keputusan kewangannya datang daripada emosi, bukannya keperluan. Keesokan harinya dia buat keputusan dia nak hentikan kitaran ni. Dia mula simpan emas, bukan sebab dia nak kaya, tapi sebab dia perlukan penghalang emosi. Setiap kali dia nak beli barang yang tak perlu, dia akan tanya, ini emosi ke ataupun keperluan? Dan bila semakin banyak emas dia terkumpul, Lina mula sedar kegembiraan yang datang daripada simpanan jauh lebih tenang daripada kegembiraan beli barang sementara. Dulu dia swipe kad ikut perasaan, hari ini dia buat keputusan untuk ikut masa depan yang cerah. Kadang-kadang kita tak perlukan duit yang lebih, kita perlukan logik untuk mengatasi emosi kita. Ada kawan anda nama Lina? Boleh tag dalam video ni. Untuk memulakan simpanan emas bersama Public Gold, anda boleh hubungi saya dan jangan lupa follow, share dan juga like untuk info lain tentang emas.